dalam program wacana ilmiah yang bertajuk Membentuk Insan Bermoral dalam Menghadapi Cabaran Masa Kini. Baik, tanpa membuang masa lagi, pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kesihatan untuk hadir dalam program wacana ilmiah ini bagi pelajar pengajian moral semester 2 untuk tahun 2025-2026. Program kita pada hari ini tidaklah terlalu lama saya rasa, dalam pukul 9, lepas tu nanti hingga nanti dalam pukul 11 pagi dengan pemateri kita Dr. Asfar Laila yang tidak asing lagi bagi saya dan juga untuk pengajian moral, kerana kita pun telah banyak kali juga menjemput beliau untuk sebagai pemateri dalam program wacana ini. Baik, kepada pelajar kepada yang saya muliakan dulu ataupun yang kita yang berusaha adalah Ustazah Dr. Marfu'ah yang telah sebagai penyelaras juga pensyarah untuk kursus pengajian moral untuk semester 2 ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan hormati adalah Dr. Asfar Laila binti Abdullah sebagai penceramah kita pada pagi hari ini, dan kami sayangi juga anak-anak kami yang ambil subjek pengajian moral untuk semester 2 ini di UTSM ni lah. Baik, untuk mempersingkat kita punya masa dalam program wacana ini, baik sama-sama kita bukalah ya acara kita ini dengan dalam Islam kita pakai sebagai bismillah, tapi dalam agama lain mungkin kita berdoa mengikut agama masing-masing. Okay, baik. Untuk pertama sekali kepada pelajar semua, sudah tentulah kita akan bertanya-tanya lah kan. Tak cinta maka tak sayang. Tak sayang nanti kalau apa namanya? Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta kita tak sayang lah kan. So untuk kita supaya cinta kepada pemateri kita, supaya kita boleh fokus, ada rasa sayang kepada beliau, kita perkenalkan dia dulu kepada kita semua ya. Dr. Asfar Laila ini, beliau adalah salah seorang staf juga di UTSM, dan saya rasa beliau dah naik pangkat ni. Hari itu belum naik pangkat lagi, nanti sekarang dah naik pangkat. Naik jawatan apa ya? Timbalan Ketua Pegawai Psikologi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kalau ikutkan kelayakan akademik beliau, beliau majoriti daripada degree sampai masternya dan juga PhD pada tahun 2019 dalam bidang psikologi. Kalau saya sendiri pun berminat dalam bidang psikologi ini, sebab saya juga pernah dulu menghadiri beliau dalam program wacana, sangat menarik lah ya dalam bidang psikologi ini, terutama mungkin aspek kajian kita pada hari ini. Dan kalau kita tanyakan tentang pengalaman kerja beliau, sudah tentu banyak ya. Salah satu di antaranya beliau sebagai pegawai psikologi di Universiti Tun Hussein On Malaysia ini. Bukan itu sahaja, pengiktirafan, badan profesional dan juga pensijilan juga banyak yang beliau dapati. Di antaranya adalah beliau ini seorang konselor berdaftar dan juga perakuan amalan lah ya. Kemudian juga banyak anugerah-anugerah yang beliau dapatkan, begitu juga pencapaian-pencapaian khas. Ada di antaranya adalah anugerah perkhidmatan cemerlang. Beliau juga ada mendapatkan anugerah penyelidikan pentadbiran terbaik, juga anugerah sumber manusia dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dia punya kemahiran, wah, sudah tentulah beliau mahir dalam bidang counseling, ya, karena beliau memang
banyak dalam bidang konseling inilah ya, bidang konseling ini, dan kita pun tak mampu nak sebutkan satu persatu disebabkan banyak dia punya sijil kemahiran beliau dalam bidang konseling ini. Kalau saya tengok di sini hampir 10 dia dapat sijil-sijil kemahiran ini ya. Kemudian beliau juga banyak menerbitkan buku, juga ada penulisan-penulisan dalam bidang jurnal dan sebagainya. Dan untuk penulisan-penulisan ini saya rasa tidak asinglah bagi seorang staf di UTSM ini, karena selain daripada kewajiban dan juga ada yang hobi dan sebagainya, apa namanya, kepada setiap staf di UTSM. Cuma untuk memudahkan pelajar mengetahui dia punya penerbitan penulisan, boleh share nama dia dalam internet. Cari sahaja Dr. Asfar Laila, keluar nanti sebanyak nanti ya, buku-buku ataupun mungkin artikel yang beliau tulis. Okay? Dan saya rasa dia pun dah tak sabar sebenarnya nak menyampaikan dia punya ilmu kepada kita semuanya ya. Dan tadi Dr. Spalila dia senyum-senyum, itu petanda dia dah ready untuk menyampaikan dia punya ilmu ataupun maklumat-maklumat yang terbaik ataupun yang barulah untuk kita semua. Dan saya berharap, saya yakin pelajar morality ya, saya yakin sebab ini kita online tahu, dan saya yakin pelajar ada yang fokus, ada tak fokus, tapi mohonlah ya, memandangkan kamu ada tugasan selepas ini untuk kamu membuat laporan, so kamu dengar dulu, jangan kamu tidur ya. Kita bukan dalam bilik, dalam kelas kita tahulah nampaklah pelajar aktif yang tak aktifnya. Di sini kalau kamu mungkin tidur dan sebagainya, ingat pensyarah kamu nanti dalam penilaian itu dia ada trik-trik dia sendiri. Jangan kamu lari daripada poin apa yang disampaikan Dr. Asfar Laila. Dan saya sendiri sebenarnya bercadang lah kan, supaya saya nak bercadang begini. Kalau biasanya kita bagi slide itu kepada pelajar, saya rasa dia akan tidur je sekarang. Nanti bila dia buat projek apa tu, report tu, dia tengok slide itu saja. Cuba nanti kalau saya kita tak bagi slide tu, kita tengok dulu dia buat macam mana nanti. Sama tak yang ditulis sekarang ni dengan apa yang disampaikan Dr. Asfar Laila sekarang? Kalau dia dapat nanti senanglah. Dia tengok slide, dia copy. Tapi kalau sekarang ni dia tak catat apa yang disampaikan oleh Dr. Asfar Laila, sama tak nanti bila kita menilai apa yang disampaikan dengan yang ditulis? Kalau saya macam itulah kalau kita online ni. Ya, kalau bagi saya peribadilah. Jadi makanya mohonlah kepada pelajar morality dengan beliau ya, kalau boleh buka kamu punya camp pun tak apa. Sebab pensyarah kamu pun dah kenal pun dengan kamu kan. Dan sudah paling sering nampak dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja mungkin ya untuk kita sebagai pembuka kepada kita program ini, dengan masa dan ruang kepada Dr. Asfar Laila saya bagi kalau tak silap saya hingga pukul 9. Tapi beginilah, sekiranya nanti Dr. Asfar Laila nak readykan cepat, itu tak ada masalah. Nanti kita buka mungkin soal jawab mungkin setengah jam pun okey. Pelajar nanti boleh bertanya direct, boleh tulis di dalam chat ni untuk kami bacakanlah, untuk saya bacakan. Baik, saya persilakanlah ya Dr. Asfar Laila dengan masa dan ruang yang dah diberikan. Falyatafaddal maskura Dr. Suara doktor tak dengar. Tak dengar, doktor. Saya tak dengar suara. Boleh dengar suara saya? Sudah. Boleh. Okay, terima kasih Dr. Arwan. Macam inilah bila kita bercakap melalui Maya ni kan. Teknikal ni memang akan selalu ada. So selamat pagi kepada anak-anak. Salam sejahtera. Semua dah sarapan ke? Ya, Yang sudah. ada yang puasa hari ni. Ya, sudah, doktor.
Okey, nampaknya semuanya macam belum boleh memberi kerjasama yang baik ni Dr. Arwan. Okey, tak apalah. Terima kasih sekali lagi kepada PPUK kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya ada, mungkin pengalaman yang saya ada bersama dengan anak-anak untuk subjek co-curriculum pada pagi ini. Saya mohon untuk saya sharekan slide saya sebentar ya. Boleh nampak tak? Boleh doktor. Boleh Okey. Nampak tak? Nampak. Nampak doktor. Terima kasih. Okey. So saya sebenarnya bukanlah seorang pensyarah tapi saya biasa juga bagi syarahan untuk kelas-kelas part time saya di OUM dan di platform-platform yang lain lah. Cuma saya sangat gembira lah, saya suka sebenarnya bila bersama dengan anak-anak. Diorang ni boleh dipanggil sebagai remaja dan mungkin sebaya juga dengan anak saya. So apa yang saya cuba sampaikan ni mungkin secara formalnya adalah untuk kelas pengajian moral, tetapi ianya lebih kepada perkongsian ilmu ataupun perkongsian pengalaman yang saya ada juga nanti untuk membantu anak-anak lebih faham apa itu sebenarnya moral. Okay, secara theoretically mungkin saya akan ikut silibus yang macam mana PPUK bagi kat saya supaya you all nanti akan dapat menjawab soalan-soalan yang mungkin akan diberikan oleh lecturer nanti. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih juga, saya nampak dalam talian ni tadi ada Dr. Mahfuah dengan Dr. Intan. So nak buat disclaimer dulu sebelum saya mula. Sebelum saya mula, saya nak minta maaf lah kalau saya dah melanggar PowerPoint yang Dr. Siti Marfuah bagi saya. Tak apa doktor. Selesa dengan saya rasa saya tambah baik sikit lah. Macam tu doktor bagi tambahan supaya pelajar pun dapat ilmu yang lebih. Terima kasih doktor, terima kasih. Okey, saya nak tarik semulalah perhatian anak-anak semua tentang apa yang diperkatakan oleh Dr. Arwan tadi. So slide mungkin tidak akan kita beri selepas kelas ni sebab nak menggalakkan anak-anak supaya lebih faham, lebih cakna dengan apa yang kita dapat. Sebab kalau tak nanti semuanya tidur. Okay. So itu pun sebahagian daripada moral dan etika juga sebagai seorang pelajar. Okay. So kita belajar ni bukan kita nak sekadar nak lulus, tetapi kita belajar ni kita nak ilmu supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, bukan hanya untuk kita tetapi untuk persekitaran, mungkin untuk masa depan kita nanti bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan isteri, bersama dengan keluarga pada satu masa akan datang. Okey. So jadi saya nak mulakan kelas kita ataupun syarahan saya pada pagi ini untuk saya difahamkan untuk topik 7 iaitu membentuk insan bermoral. Okay. So dalam topik ni nanti, dalam hasil perkongsian saya ni nanti anak-anak akan dapat faham dengan jelas konsep peraturan masyarakat. So kita semua faham, kita semua tahu yang hidup kita ni bukan bersendirian. Kita ada persekitaran di luar kita yang mana kita panggil sebagai masyarakat. So setiap masyarakat tentu ada peraturan. So nanti kita akan belajar sikit tentang konsep peraturan masyarakat. Yang kedua, mengamalkan secara berterusan peraturan masyarakat tersebut dengan pembentukan insan bermoral. Anak-anak ni merupakan ejen kepada masa depan kita, masa depan negara akan datang. Jadi pembentukan insan yang bermoral ni sangat penting untuk menghasilkan pemimpin atau kepimpinan yang cemerlang. Okey. Seterusnya, mengaplikasikan sifat kepribadian insan mulia dengan kehidupan. Okay, kita dah belajar tentang konsep, kita dah belajar tentang peraturan, kemudian kita cuba aplikasikan sifat kepribadian insan mulia dalam kehidupan kita. Saya percaya anak-anak dalam talian ni semuanya baik-baik belaka. Kalau yang Islam kita panggil anak-anak soleh dan solehah.
Jadi mungkin ada lagi ilmu-ilmu yang anak-anak belum dapat secara tidak formal ataupun formal. So pagi ni saya akan cubakan kongsi ilmu-ilmu tersebut. Okay. Jadi ini pun mungkin boleh menjadi kayu ukur untuk melihat sama ada anak-anak faham atau tidak apa yang anak-anak pernah buat dalam kehidupan seharian. Jadi saya nak bagi sedikit soalan yang mungkin anak-anak boleh jawab, tetapi keputusannya saya tak akan bagi sekarang untuk menggalakkan anak-anak dengar sampai ke hujung. Jadi interpretasi daripada jawapan anak-anak tu saya akan sampaikan ataupun kita akan lihat di hujung ceramah saya nanti. Okay, so depan anak-anak atau bersama-sama anak-anak saya percaya memang ada kertas dan pen kan untuk catat nota. Okay. Betul. Okay, bagus. Jadinya untuk soalan pertama di bahagian A ni, anak-anak perlu menjawab setiap soalan tu dengan jujur jujur berdasarkan apa yang anak-anak yakin berkaitan dengan diri anak-anak. Apa yang anak-anak pernah buat dengan statement ni nanti. Okay. Saya bagi soalan yang pertama. Sahabat baik anda mengaku dia telah membuli seorang pelajar lain secara online. Sekarang kan kita bully ni bukan fizikal je bully online, bully percakapan, keyboard warrior jari kita ni saja dah boleh dengan satu ketik jari saja dah boleh membuli orang. Kalau dulu kita nak bully, kita kena datang dekat, mungkin kita kena pukul, kita kena dengan melalui percakapan. Tetapi sekarang ni bully secara online. Sangat-sangat kritikal berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Okay? Dia merayu supaya anda tidak memberitahu sesiapa kerana dia takut dibuang sekolah. Dia buat bully dekat orang, tapi dia jangan beritahu. Okay, ini kalau sekolah kalau you all ni pelajar apa tindakan anda? Okay? Sebenarnya jawapan ini tidak ada betul, tidak ada salah. Pilih salah satu daripada tiga ni yang mewakili diri anda. Okay? Yang pertama, A, anda diam sahaja demi menjaga rahsia dan setia kawan. Okay? Yang kedua, menasihatinya untuk mengaku tetapi tetap tidak akan lapor jika dienggan. Kita bagi nasihat je, biasa cakaplah mengakulah jangan risau, mengaku je dekat saya tapi tak buat laporan pun tak apa. Okey, itu yang B, okey. Yang ketiga ataupun yang C, melaporkan kepada guru ataupun pensyarah secara rahsia demi kebaikan mangsa buli. Okey. Antara tiga ni kalau situasi di atas tu berlaku, yang mana satu anda? So tulis dekat kertas A sama ada A, B ataupun C. Okey? Saya bagi masa sekejap, dah selesai menjawab, boleh respon? Ya, sudah Doktor. Okey, sudah. Terima kasih. Sangat aktif Chai Zuan N ni Bagus. Okey. So next soalan yang kedua ataupun bahagian B. Seorang rakan sangat miskin dan tak mampu nak beli buku rujukan. Dia mencuri buku tersebut dari kedai buku besar yang mahal, maksudnya yang kaya raya untuk belajar. Dia curi buku sebab dia tak mampu tapi dia curi buku tu. Adakah tindakan itu, okey, adakah tindakan itu A, boleh diterima kerana tujuannya baik nak belajar. Okey. Yang kedua, salah sama sekali, tidak kira apa pun alasannya. Salah betul. Kalau dia mencuri itu memang salah, tak kira apalah saja alasannya. Yang C, bergantung kepada keadaan. Salah tetapi boleh dimaafkan. Okey? Antara tiga ni kat mana sebenarnya anda? Okey? Tulis lagi di kertas. Okey? Untuk bahagian C pula, seorang individu yang sangat sombong. Ni mungkin kawan anak-anak ataupun kenal ke tak ke, tapi dia sangat sombong dan jahat di sekolah baru. Ni mungkin dalam kelas yang barulah sekolah baru sahaja ditimpa musibah, contohnya jatuh motor. Okey, rakan sekelas you all memang budak barulah masuk kelas tu ataupun baru kenal, dia baru pindah ataupun daripada section lain masuk section you all, tapi dia memang sangat sombong. Tiba-tiba dia jatuh motor. Adakah salah untuk anda rasa puas hati atau seronok? Dalam hati melihat dia terkena balasan. Dalam hati tu kata padan muka. Kan? Adakah itu salah? Okey. So yang A-nya,
Okay, sorry. Sekejap ya. A-nya adalah, entah ya, dah hilang pula. Okay. A-nya adalah tidak salah, itu perasaan manusiawi, dia layak terima. Tak salah. Apa yang anda fikir tadi tu cakap padan muka kan, tak salah. Memang patut dia terima. Aku ni manusia biasa, jadi tak salah pun kalau nak ketawakan dia, sebab dia jatuh motor. Okey, itu yang A. Yang B, salah kerana tidak sepatutnya gembira atas penderitaan sesiapa pun. Okey. Yang C, tak salah asalkan kita tak tunjuk. Gelakkan dekat belakang-belakang aja, jangan cakap dengan orang. Kita tak tunjuk kegembiraan itu depan orang. Yang pertama tadi dia memang cakap dengan kau ni, padan muka Chong tu. Sombong lagi kan dah jatuh. Itu yang pertama. Okey. Dia cerita dengan kawan-kawan dia lah, dia cakap. Okey. Yang kedua, memang salah. Tak sepatutnya kan kita ni nak ketahukan orang, ini masa dia bukan masa kita. Okey. Yang C pula, tak salah juga kalau nak ketawakan, tapi ketawa kat belakang-belakang je. Okey. Untuk bahagian C, so kita pergi kepada bahagian D pula. Dalam tugasan kumpulan, seorang ahli tak buat kerja langsung. Ni sleeping partner lah ni, memang selalu berlaku dalam kalangan kita lah, mungkin anak-anak semua pernah jumpa. Tetapi sangat baik dan dia selalu pula belanja kamu makan. Adakah anda akan tetap meletakkan namanya dalam tugasan tersebut? Okey. Jawapan yang pertama, ya. Sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya dengan anak-anak. Okey, yang pertama. Dia dah belanja makan ni. Tak apalah, dia tak buat kerja pun tak apa sebab dia belanja kita makan. Okey. Yang B pula, tidak. Itu tak adil bagi ahli lain yang bekerja keras. Walau dia belanja kita seorang, dia tak belanja ahli lain. Tu memang tak adil. So jawapannya tidak, itu tidak adil bagi ahli lain yang bekerja keras. Okey, yang C pula, letak namanya tetapi beritahu guru ataupun pensyarah secara peribadi bahawa dia tak menyumbang. Letak, tapi dalam masa yang sama bisik-bisiklah dekat pensyarah tu kan beritahu ataupun WhatsApp kat pensyarah tu bagi tahu dia ni tak banyak menyumbang, dia sleeping partner, dia datang dia cuma letak nama ataupun dia cuma menyumbang 10% sahaja. Ada rasa tak puas hati dalam kalangan ahli grup tu sebab dia tidak begitu menyumbang. Itu jawapan C. So boleh pilih antara A, B dan C. Ingat saya kata tadi, soalan ni tidak ada betul atau salah. Okey, jawab secara jujur sebab dekat situ nanti di hujung syarahan saya ni nanti anak-anak akan tahu anak-anak jenis yang macam mana. Okey? Seterusnya, bahagian E. Ini yang terakhir, jangan risau. Tak banyak lagi dah soalannya. Anda sedang tergesa-gesa membawa adik yang sakit ke hospital. Okey? Sebab tak sihat, jadi bawa kereta pun laju nak cepat ni, nak sampai ke hospital ataupun nak sampai klinik. Adik kena demam panas ke, muntah-muntah ke. Okay, anda tiba di lampu isyarat merah yang kosong. Tak ada kereta waktu tu, mungkin tengah malam ke, pukul 12 ke, memang tengah tak ada orang. Traffic light tu merah. Adakah anda akan melanggar lampu merah tu? Okay, so jawapan yang pertama A, ya, nyawa lebih penting daripada peraturan jalan raya. Okay, B, tidak, peraturan dibuat untuk keselamatan semua dan mesti dipatuhi tanpa pengecualian. Okey, yang C pula, tunggu sekejap. Jika benar-benar selamat, barulah jalan. Okey, kat mana anak-anak yang jawapan untuk anak-anak? Sama ada A, B atau C. Okey, so anak-anak semua boleh faham tak ke ada antara bahagian A, B dan C sampai E tadi yang tak faham? Boleh tanya. Okey, okey tak? Boleh saya teruskan? Boleh, doktor. Boleh, okey. So, letak tepi jawapan tadi, jangan hilangkan sebab di hujung nanti akan ada interpretasi daripada jawapan anak-anak. So, kena jawab A, B, C tau, jangan jawab 1, 2, 3 sebab interpretasi tu nanti akan bergantung kepada jawapan A, B dan C nanti. Okey? So, kita teruskan dengan topik pertama iaitu proses pembentukan insan bermoral. Okey? Isi kandungan moral merangkumi 2 aspek. Okey, moral ni dia ada 2 aspek iaitu peraturan masyarakat dan peraturan kepribadian manusia. Okey, untuk peraturan masyarakat ni ia membatasi kelakuan. Setiap masyarakat dia kena ada peraturan untuk memberi batasan tingkah laku ataupun perbuatan kita ni
dan menjimatkan masa. Semua peraturan, semua hidup kita ni kena ada sistem. Okey. Dalam sistem tu juga akan ada peraturan supaya hidup kita ni lebih teratur dan tingkah laku kita ini juga tidak menyimpang. Okey. So jadi untuk pembentukan insan bermoral ni kita perlu ada peraturan. Okey. Ini peraturan masyarakat anak-anak. Dalam hidup kita sendiri, okey, masyarakat tu terlalu besar kita kata. Dalam rumah kita sendiri pun mak kita juga meletakkan peraturan. Okey. Dan lagi elok nak kecilkan sikit lagi, dalam diri kita sendiri pun kita perlu letakkan peraturan yang kadang-kadang kita panggil dia sebagai disiplin. Okey. So bila tak ada disiplin, bila tak ada peraturan yang kita letakkan dalam diri kita ini, agak payah untuk kita mencapai sesuatu matlamat. Okey, hidup terumbang ambing macam tu je, going with the flow. Okey. Boleh buat macam tu untuk elakkan kita daripada terlalu memikir, tetapi perlu letakkan satu peraturan untuk diri sendiri supaya kita lebih berdisiplin untuk capai matlamat dalam hidup kita. So, untuk sampai kepada peraturan masyarakat, anak-anak perlu ada peraturan dalam diri sendiri ataupun disiplin. Peraturan di dalam rumah, okey, di universiti sendiri pun kita ada peraturan dan yang paling luas sekali adalah peraturan di dalam masyarakat yang melibatkan undang-undang, hukuman yang melibatkan dasar, okey. So jadi untuk pembentukan insan yang bermoral yang kedua adalah kepribadian manusia, okey. Kepribadian yang baik dan terpuji sebagai seorang insan yang bermoral. Okay. Of course lah untuk menjadi seorang insan yang bermoral, kita perlu bentuk satu kepribadian yang baik. Okay. Peribadi yang baik tu yang macam mana? Okay. Mungkin peribadi pada orang dia punya definisi kepribadian yang baik itu berbeza-beza. Tetapi secara khususnya kepribadian yang baik adalah mempunyai personality yang menarik, moral yang tinggi, tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan masyarakat tu tadi, melanggar peraturan di rumah, melanggar peraturan diri sendiri. Kita dah buat peraturan, kita jangan langgar. Okey, kalau tak peraturan tu dia akan jadi cuma macam angan-angan kita. So untuk ada satu kepribadian yang baik, kita perlu ada satu personality yang baik juga, okey, untuk membentuk insan yang bermoral. Jadi, okey, anak-anak kalau ada yang tak faham, boleh je terus tulis dekat ruangan chatting, nanti saya akan tengok, saya akan jawab. Jangan risau, ini macam saya kata tadi lebih kepada perkongsian ilmu, cuma anak-anak perlu catat sebagai satu formality untuk menjawab soalan daripada untuk subjek ni, okey. So, tidak akan ada penilaian dari saya, jangan risau, okey. Next adalah peraturan masyarakat. Kita go to deep sedikit. Apa itu peraturan masyarakat? Okey. Peraturan masyarakat ini terdiri daripada kemoralan adat. Kita ada kemoralan adat. Dalam masyarakat kita ada adat. Okey. Dia merupakan peraturan, arahan adat resam yang dibuat oleh kumpulan manusia. Okey. Kemoralan adat ni dia ada dalam satu komuniti, biasanya contoh mungkin juga dia bergantung kepada komuniti tersebut, bergantung kepada bangsa, bergantung juga kepada agama. Okey, setiap agama, setiap bangsa dia ada adat mereka sendiri. So, adat itu juga meletakkan, kita anggap dia sebagai satu peraturan supaya membentuk satu persekitaran, satu kehidupan yang lebih bermoral dan harmoni. Okey. Adat resam ni dibuat oleh kumpulan manusia tu sendiri. Contohnya kalau di dalam satu taman bila macam kalau Melayu lah, orang Melayu bila hari raya adat resam dia kunjung mengunjung. Adat resam ni dia bukan berkaitan dengan agama ya anak-anak sebab dia adat. Adat tak buat pun tak apa, tetapi kalau kita tak buat dia agak pelik. Sebab dia ni dibuat oleh manusia ataupun komuniti di suatu tempat. Dia tidak melibatkan agama. Okey. Jadi macam kalau Chinese pun juga raya ataupun India pun raya, dia ada adat resam kunjung mengunjung dan adat resam bagi duit raya. Saya rasa semua agama ataupun bukan agama, semua bangsa dia ada adat tu dan dia tidak ditetapkan oleh agama nak kena bagi duit ke, tak bagi duit tu berdosa ke? Tidak. Sebab peraturan ni dibuat oleh sekumpulan manusia. Tak buat tak apa. Tak berdosa ataupun tak menyalahi undang-undang. Okey, itu adalah kemoralan adat yang ditetapkan oleh masyarakat.
piawaian daripada tabiat nenek moyang dan tak boleh ingkar. Kalau orang Melayu raya, nenek moyang kata mesti salam, minta maaf dengan ahli keluarga. Okey, itu sebenarnya tak ada tulis pun dalam agama. Nak minta maaf sebenarnya bila-bila pun boleh. Tapi kalau simpan dosa, simpan kesalahan sampai setahun baru nak minta maaf, itu sebenarnya bukan ada di dalam agama masing-masing. Setiap kali salah sebenarnya kita kena minta maaf. Tapi sebab nenek moyang kita dah hajar, waktu kecil lagi kita dah tahu. Setiap kali raya kalau orang Melayu akan minta maaf, datang satu-satu ceritakan apa salah dia, nak minta maaf kenapa perlunya minta maaf tu, ada buat salah ke, macam tu lah. Tu dah bermula daripada nenek moyang. Kalau kita tak buat macam rasa pelik. Okey? Itu adalah yang ditentukan oleh masyarakat kita ataupun budaya dan adat kita sebelum-sebelum ni. Contoh, ni kita kata kalau ada orang Negeri Sembilan kat sini, dia tahulah adat Pepatih dan adat Temenggung. Dia sangat ketat. Yang itu yang ini memang secara global. Ditentukan oleh sesuatu masyarakat yang besar. Tak boleh langgar adat Pepatih tu. Dia ada hukum-hukumnya sendiri. Okey. Begitu juga dengan adat Temenggung. Okey. Kalau anak-anak nak tahu lagi mungkin boleh Google lah tanya apa tu adat Pepatih kalau nak tahu. Ini untuk tujuan ilmu lah kan. Kenapa adat Pepatih ni macam perlu dipatuhi, sebab kalau adat Pepatih dan adat Temenggung ni dia ada satu badan yang mengawal. Sebab itu kena ikut. Tak boleh ikut, dia memang macam dah terbuang daripada kumpulan puak adat tersebut. Okey? So itu peraturan masyarakat. Okey? Seterusnya kemoralan relatif. Ini tadi kemoralan adat. Kita pergi kepada tajuk seterusnya atau poin yang seterusnya adalah kemoralan relatif. Kemoralan relatif ini memerlukan pertimbangan sama ada mematuhi atau menentang arahan adat. Dia relatif, nak patuh atau tak kepada adat tersebut. Okey. Justifikasi bagi arahan relatif ialah dengan melakukan pemeriksaan secara kritikal terhadap amalan peraturan. Ini contoh. Okey. Kalau nak buat boleh, tak buat pun boleh. Jadi itu bezanya antara dua kemoralan adat tadi ni, antara kemoralan adat dengan kemoralan relatif. Okey? Sampai sini ada soalan tak? Kalau nak tanya terus dalam ruangan chatting. Okey, saya ada je kat sini. Saya boleh tengok. Okey? So jadinya seterusnya adalah kepribadian manusia yang mulia. Okey, kita tengok apa sebenarnya ni kepribadian manusia yang mulia. Orang sebut aja apa tu kepribadian manusia yang mulia. Kepribadian manusia yang mulia adalah satu sifat yang sangat penting untuk seseorang individu ataupun untuk kita semua ni, serta ketenteraman hidup dalam sebuah masyarakat. Okey, sebab kita tahu yang dalam sebuah masyarakat perlu ada manusia. Perlu ada kehidupan. Kalau tak ada kehidupan, tak adalah masyarakat. Okey, masyarakat tu bukanlah semestinya orang sahaja, bukan manusia sahaja. Masyarakat tu dia termasuklah segala yang ada di dalam lingkungan tu, di dalam persekitaran tu. Dalam aspek ni kita boleh katakan manusia yang bernyawa lah macam kita. Okey. So manusia ni, sifat manusia ni dia sangat penting untuk memastikan ketenteraman sesebuah masyarakat. Jadi kita tengok kat situ betapa pentingnya kepribadian ataupun moral kita ni. Kalau dalam sesuatu masyarakat tu terlalu banyak sangat isu-isu sosial yang boleh melibatkan moral, banyak kes curi, banyak kes merompak, kes merogol, kes apa lagi salah laku, kes gosip-gosip, kes suka mengumpat, kes suka melaga-lagakan orang dalam satu, kita tak payah pergi jauh lah. Kalau anak-anak nak ni kita dalam satu kelompok kecil je. Dalam satu group you all. Kita pergi pada kelompok anak-anak sendiri, dalam satu group kawan-kawan, katalah kita ada 7 orang kawan. Tapi dalam group you all tu semua adalah yang toksik, ada yang suka backstab, cakap orang tu buruk pasal orang ni untuk melaga-lagakan orang. Jadi rasa okey ke grup tu? Kita nampak macam toksik kan? Kita jangan pergi lagi dekat luar ni, kita fikir dekat area kita dulu. Okey? So jadi kalau misal kata, bayangkan kalau itu kecil,
Bayangkan dalam satu taman ataupun dalam satu kelompok masyarakat banyak ramai sangat ataupun isu-isu yang berkaitan dengan sosial macam saya sebut tadi, mencuri, merompak pecah rumah. So adakah sebuah masyarakat atau taman tu, area tu akan selamat? Sudah tentu kita akan rasa takut, nak keluar rumah pun takut, rumah ni tutup semua ada macam-macam, orang pasang CCTV, lepas tu dia letak elektrik kat pagar, hidup dalam keadaan yang tak tenteram. So jadi kita tengok kat situ sifat ataupun tingkah laku kita ni, moral kita ni memang sangat penting. Itu yang kita panggil kepribadian manusia. Okay? Kepribadian manusia ni bukan boleh dibentuk tiba-tiba untuk jadikan kita ni lebih mempunyai kepribadian yang mulia, dia kena bentuk daripada awal. Tapi kita kena ingat bahawa personaliti manusia ni boleh berubah dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita tak nak berubah, buatlah macam mana sekalipun, dia tetap jadi macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, sokongan persekitaran pun penting untuk membentuk kepribadian manusia. Okay, kita duduk dalam kelompok yang macam mana? Kalau kelompok anak-anak ni memang suka jenis ponteng kelas, secara tak langsung kita pun mungkin boleh terikut. Kecuali kita ni dah dibentuk dengan kepribadian yang kuat oleh keluarga, boleh menentukan betul atau salah. Kat sinilah, sebab itulah pentingnya anak-anak ni belajar tentang pembentukan kepribadian ataupun moral dan etika dalam kehidupan. Kadang-kadang kita ni anak-anak rasa kita betul. Kita rasa kita dah molek dah sebenarnya. Tapi sebenarnya ada lagi yang kurang dalam diri kita. Belajar, sebab tu adanya subjek ni untuk kita mengingati untuk membentuk anak-anak ni supaya menjadi insan ataupun bakal pemimpin yang mempunyai kepribadian ataupun moral dan etika yang tinggi. Okey, kita tengok, kita pergi satu-satu. Kepribadian manusia ni dia ada secara teoretikalnya dia ada 5, iaitu motivasi intrinsik, perasaan berdosa atau rasa bersalah, kepentingan yang dipercayai, dia percaya benda tu penting pada diri dia, mengagumi atau menyanjungi, dan seterusnya justifikasi yang dipercayai. So saya akan terangkan satu-satu untuk kelima-lima poin ini. Okay? So jadi apa itu sebenarnya motivasi intrinsik? Kalau saya tanya ni mesti akan jadi senyap aja kan, besok pun belum ada jawapan. Betul tak? Kan ada orang yang boleh jawab. 1, 2, 3. Okay, tak ada jawapan, saya teruskan. Okay anak-anak memang saya percayalah sebab mungkin ada setengahnya pun baru dengar perkataan apa ni, intrinsik ni apa ni, motivasi intrinsik ni tak tahu pun kan. Apalah Dr. Aspan ni kan nak bagi tahu je lah, tak payahlah tanya-tanya kan. Okay. So motivasi intrinsik ni adalah dorongan dalaman. Apa yang kita nak, keinginan dalaman untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa mengharapkan ganjaran material, pujian atau paksaan daripada pihak luar. So kita boleh katakan motivasi intrinsik ni dia datang sendiri, ada dalam diri kita. Okay, tak ada siapa paksa pun, memang kita nak buat. Okay, so jadi cuba tengok sambil-sambil saya cerita ni, anak-anak fikir ada tak benda ni dalam diri anak-anak. Okay, kalau ada, satu benefit, satu pujian untuk diri sendirilah kan. Sebenarnya anak-anak buat je benda ni, cuma rupanya apa yang aku buat selama ni dipanggil motivasi intrinsik. Macam tu. Okey, ni secara ilmiahnya lah Okey, baiklah, seterusnya ia lahir daripada kesedaran diri dan kepuasan hati apabila melakukan perkara yang betul. Bila kita buat sesuatu yang betul, kita rasa macam kita senang hati. Kita tengok orang happy, kita tolong orang happy, kita tolong orang, kita tengok orang tu jadi happy atas pertolongan kita, kita rasa puas hati. Sebab kita rasa gembira. Bila kita rasa gembira sebab kita tolong orang tu anak-anak, akan keluar hormon-hormon yang baik dalam diri untuk membentuk kita menjadi lebih bahagia. Semua kena tahu bahawa kesejahteraan psikologi kita sangat penting dan elemen-elemen yang begini juga, motivasi intrinsik ni juga banyak membantu untuk kita menjadi sejahtera. Bila kita sejahtera, psikologi kita sejahtera, automatically kepribadian kita pun akan terbentuk dengan positif. Okey, ini akan membentuk diri kita yang mempunyai etika dan bermoral. Okey, so kita tengok apakah contoh. Anda bangun awal untuk mengulang kaji pelajaran. Dia dekat kampus lah
Setiap pagi bangun awal. Mungkin pukul 5 ke, kat pukul 4 ke, walaupun ibu bapa tak suruh. Kat sini mana ada mak ayah kan? Pensyarah pun tak ada nak suruh bangun pagi belajar, tak ada. Bila di universiti, you all kena independent. Nak pandai, kenalah berusaha atas kesedaran sendiri, okay? Walaupun mak bapak tak ada, kerana anda sedar, anda perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk cemerlang. Bangun pagi tu disebabkan oleh kita rasa kita nak belajar, tak ada siapa yang paksa, okay? Contoh yang lain, kalau kita tahu, kita nampak seekor kucing nak melintas jalan, ada je kadang-kadang Eri Peck Raja ni kan banyak kereta kan, cuma mungkin dia agak bahayalah kalau kita kena jaga keselamatan kita jugalah. Kalau kita boleh alihkan, kalau bukan kucing pun saya selalu nampak dekat TikTok kadang-kadang kura-kura, sebab kura-kura jalan lambat kan. Ada yang setengah tu dia, kalau pelajar tu dia sanggup berhenti tahan kereta, suruh berhenti dulu, dia alihkan kura-kura. Bila dia nampak kura-kura tu boleh jalan, hati dia rasa sangat happy. Okay? So ada setengah orang juga dia nampak motor rosak, motor kawan dia rosak kat tepi jalan. Dia berhenti tolong. Dan pastikan itu juga kena jaga keselamatan diri kita sendiri. Kalau kita macam was-was, kadang insting hati kita ni pun boleh bantu kita untuk membuat benda yang baik kan. Jadi nampak kenal, tiba-tiba pula orang yang berhenti kat jalan tu kita kenal. So berhenti, tak apa kita tolong dia. Kalau dia kata dia nak cepat pergi kelas ni, kita tolong bawa dia pergi kelas dulu. So lepas tolong tu, apa yang anak-anak rasa? Kalau kita ikhlas, penat, panas pun kita tak akan rasa macam pening kepala panas ni, rongok-rongok tak ada. Tapi kita akan rasa puas sebab kita dapat tolong orang lain. Okey? Itu yang kita panggil, tak siapa pun paksa suruh berhenti. Tak ada orang pun letak pisau kat leher kita suruh kita berhenti tolong kan. Tapi dia datang daripada dalam diri kita sendiri. Okey? Itu kita panggil sebagai motivasi intrinsik. Okey? So seterusnya, perasaan berdosa ataupun bersalah. Okey? Perasaan seseorang rasa diri kita ni apabila bertindak bertentangan dengan motivasi intrinsik tadi. Tak tolong, kita rasa bersalah. Teringat-ingat sampai dalam kelas. Tadi Ameng tu motor dia rosak kat jalan, aku nampak tapi aku biarkan je. Sampai dalam kelas tu dia masih teringat-ingat. Dia nak tolong tapi sebenarnya dia pun sendiri pun ada test. Berhenti nanti, jadi dia tak tolong. Tapi perasaan bersalah dia tu sampai dibawa kat dalam kelas tu dan dia rasa sangat tak happy. Dia rasa risau, dia rasa bersalah. Okey? Tak selesa, berasa berdosa dan penuh rasa menyesal. Okey? So jadi macam mungkin lepas tu dia akan fikir macam mana nak ni salahnya dengan Aming tadi tak tolong. Dia akan rasa macam tu. Okey? Perasaan ini berfungsi sebagai break. Dia cari break dalaman yang menghalang seseorang daripada ulang kesilapan. Mungkin dia akan rasa macam lepas ni tak boleh buat macam ni kot, aku rasa tak tenang sebab aku tak tolong, aku nampak dia tadi. Atau mungkin lepas dia test tu, habis test dia keluar tengok Aming ni dah settle belum masalah dia. Ataupun dia pergi tanya Aming, kau dah okey ke belum, tadi aku nampak motor kau rosak. Dia rasa, biasanya orang yang ada motivasi intrinsik tadi dia akan rasa macam tu. Okay? Alright, so kita cuba tengok apa contohnya. Anda berasa sangat gelisah dan tidak tenang setelah secara tak sengaja cakap kasar dengan kawan. Okey? Anda bukan orang yang kasar tapi pada hari itu mungkin secara tak sengaja tercakap tinggi suara ataupun terkasar dengan kawan. Rasa bersalah ini mendorong anda untuk segera memohon maaf bagi memulihkan hubungan. Biasanya orang yang mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi ni, dia tak suka bermusuh. Sebab dia akan menjadi lebih sejahtera dengan tingkah laku baik yang dia nak buat. Okey, ini adalah poin yang kedua iaitu perasaan berdosa dan bersalah. Orang-orang yang mempunyai kepribadian yang mulia, dia akan sentiasa rasa macam ni. Okey. Seterusnya, kepentingan yang dipercayai ataupun nilai. Okey, merujuk kepada pegangan seseorang terhadap nilai tertentu yang dianggap sangat penting dalam dan bermanfaat dalam hidupnya. Okay. Apabila seorang percaya bahawa kejujuran atau keadilan tu penting, dia percaya jujur tu penting dan kita kena adil, dia akan menjadikan nilai tersebut sebagai panduan dalam setiap tindakan. Okay. Dia dah meletakkan nilai dalam kehidupannya dan nilai tu of course lah nilai yang baik. Okey, jom kita tengok. Anda sangat percaya bahawa kejujuran, anda kata nilai tu adalah kejujuran. Jujur itu membawa keberkatan. Okey, jadi oleh itu anda tidak akan sesekali meniru
tugasan rakan anda kerana anda berpegang kepada integriti dan keberkatan ilmu. Sebab dia dah letakkan nilai, satu nilai yang baik dalam kehidupan dia. Okey? Dia kata kena jujur. Kena jujur. Ada orang dia tak letakkan nilai tu, dia letakkan pula nilainya, dia kata dalam hidup dia kena berjaya walau macam mana cara sekalipun. Tanpa dia letakkan nilai. So tiru je lah, peduli apa kan, yang penting markah aku tinggi, orang bukan tahu pun. Tapi kalau untuk orang yang mempunyai orang yang mempunyai kepribadian yang mulia, dia tak akan buat macam ni. Dia meletakkan nilai dalam sesuatu perkara dan nilai dia akan ikut nilai tu. Okey? Seterusnya, mengagumi dan menyanjungi. Okey, ini lebih kepada role model, iaitu perasaan kagum atau menyanjungi seseorang yang melakukan satu perkara yang lebih daripada darjat yang dikendaki oleh motivasi asas moral. Okey, contoh kalau kita mengikuti perkembangan Palestin dengan Israel sekarang, yang mungkin kita boleh nampak yang sumut flotilla tu. Sumut flotilla yang berlayar di laut antarabangsa, lautan antarabangsa untuk menghantarkan bantuan kepada Palestin, bantuan makanan, dan mereka ni bukan berkaitan dengan politik ke apa tidak, tapi kita tengok gabungan daripada pelbagai negara, berbagai bangsa, pelbagai agama, dia ni boleh pergi ke sana untuk membantu rakyat Palestin yang berhidup dalam keadaan kelaparan, kesusahan, tak kebuluran. Jadi diorang ni berlayar untuk pergi ke sana. Okey, kita tengok diorang. Betapa diorang tu mempunyai dia buat sesuatu yang lebih daripada apa yang kita mampu. Kita sendiri mampu. Okey. So kepribadian mulia terbentuk kepada seseorang yang mengagumi sifat-sifat yang baik ada pada tokoh agama. Contoh tadi itulah pemimpin atau ibu bapa, dan cuba mencontohi alat tersebut dalam kehidupan seharian. Sebenarnya anak-anak kita sebenarnya perlu ada seorang ataupun satu role model dalam hidup kita. Tak kisahlah siapa. Mungkin kita nak ambil mak ayah sebagai role model kita. Kita nak ambil tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agamawan, tokoh-tokoh motivasi sebagai role model kita, tapi kita kena letakkan kenapa, apa sebab kita nak jadikan dia tu sebagai role model. Okey, contoh, anda sangat menyanjungi seorang tokoh NGO. Macam saya kata tadilah, yang pergi berlayar tu kebanyakannya memang NGO. Okey, ini mendorong anda untuk mula melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan dan membantu golongan gelandangan. Okey, sebab kenapa kita nak ikut? Sebab kita nampak kita ada satu nilai yang baik tadi. Okey, nilai yang baik tu menyebabkan kita nak ikut, nak cari tokoh NGO yang sama nilainya dengan kita. Contoh. So kita jadikan dia sebagai role model kita. Okey, so, macam anak-anak cuba fikirlah siapa role model saya ni kan. Yang boleh dijadikan role model. Kalau katalah nak jadi seorang engineer yang cemerlang, mungkin kita ada engineer yang baik kan. Siapa role model kita? Perlu ada seorang supaya untuk menjadikan kita lebih bermotivasi untuk ke arah tu, dan kita rasa happy bila kita buat sesuatu yang lebih kurang sama macam dia. Okey, perlu ada kagum dan menyanjungi. Okey, seterusnya, justifikasi yang dipercayai iaitu merujuk kepada alasan atau alasan yang munasabah yang digunakan oleh seseorang untuk menyokong perbuatan yang bermoral. Okey, apabila seseorang mempunyai asas pemikiran yang kukuh, mengapa suatu perkara tu patut dilakukan, kepribadian mereka akan menjadi lebih konsisten. Okey, so kenapa dia kena buat? Kenapa dia faham? Kenapa perkara tu patut dilakukan? So bila dia nampak rasionalnya perkara tu perlu dibuat, dia akan jadi lebih konsisten sebab dia akan buat secara tak terpaksa. Okey. Contoh, anda sangat menyanjungi seorang tokoh NGO ini, okey, ni samalah macam tadi, lebih kurang. Jadi kita kena ikut apa yang justifikasi yang dia buat. Okey, so setakat ni ada soalan? Ni kesimpulan ni bukan kesimpulan dah nak habis tau.
Ini kesimpulan, baru kesimpulan untuk topik yang pertama. Mesti dia ingat macam cepatnya dah nak habis Dr. Asman ni. Bagusnya dia bagi ceramah tak sampai 1 jam dah nak habis Oh tidak anak-anak simpankan dulu hasrat tu. Kita ada lebih kurang 40 minit lagi Okey. Secara kesimpulannya, motivasi intrinsik yang saya terangkan tadi, perasaan berdosa ataupun perasaan bersalah, kepentingan yang dipercayai, mengagumi atau menyanjungi dan justifikasi yang dipercayai ini tadi mampu untuk membentuk kepribadian kita sebagai seorang manusia. So, renung-renungkan apakah motivasi intrinsik yang anak-anak ada. Adakah anak-anak ni pernah rasa bersalah ataupun berdosa kalau buat sesuatu yang melanggar etika ataupun moral? Apakah kepentingan yang anak anda letak dalam diri ataupun nilai yang baik yang anak-anak letak dalam diri? Adakah orang yang boleh menjadi role model yang untuk anak-anak, dan apakah justifikasi anak anda percaya? Barulah boleh membentuk anak-anak punya kepribadian. Okay, so jadi next, kepentingan dan fungsi masyarakat dalam pembentukan insan yang bermoral. Okey, so ini topik kita yang kedua. Okey, apakah kepentingan dan fungsi masyarakat untuk menghasilkan insan yang bermoral? Anak-anak ni semula apa peranan masyarakat sebenarnya? Okay, yang pertama, mempertingkatkan mutu kehidupan manusia. Yang kedua, mengembangkan intelek manusia supaya ia berfungsi dengan efektif. Kita tengok ni nanti siapa punya kerja ni nak mengembangkan intelek manusia ni. Okey, melindungi nyawa manusia dan membenarkan mereka terus hidup, mempertahankan hak asasi dan kebajikan manusia, mengelakkan keruntuhan akhlak dan sistem moral dalam masyarakat, menstabilkan keadaan dan suasana masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, mewujudkan dan memelihara rukun sosial ataupun social order, memelihara keamanan masyarakat dengan suasana yang harmonis dan seterusnya, menjimatkan masa dan tenaga individu dalam masyarakat semasa melakukan sesuatu tindakan atau membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri orang lain. Saya percaya je anak-anak ni akan screenshot saya punya slide ni. Sebab kita tadi kata tak nak bagi awal-awal kan. Sekarang ni budak-budak ni lebih pandai. Tapi dia terpulang kepada anak-anak untuk meletakkan nilai tu kita dah belajar tadi tentang nilai. So kalau nak screenshot, boleh je screenshot tapi kalau screenshot pun tak faham, so anak-anak takkan dapat ilmu tu. Okay. Yang pertama, mempertingkatkan mutu kehidupan manusia. Apa dia ni sebenarnya? Untuk membentuk kepribadian ataupun moral tadi, kita perlu mempertingkatkan mutu kehidupan manusia. Okey. Masyarakat yang bermoral, dia wujudkan persekitaran yang berkualiti, bersih dan selamat. Okey. Apabila setiap individu mengamalkan nilai murni, taraf hidup secara keseluruhan akan meningkat. Macam saya kata tadilah, bila dalam satu kelompok tu banyak nilai murni ataupun tak banyak nilai murni, dia akan menentukan taraf hidup keseluruhan masyarakat di sekitarnya. Okey. Jadi kepentingan mempertingkatkan mutu kehidupan manusia ni dalam bentuk moral ataupun kepribadian persekitaran yang baik sangat penting. Okey. Contoh, masyarakat yang mengamalkan budaya kebersihan akan memastikan kawasan kediaman bebas daripada penyakit sekaligus meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup penduduk. Okey. Satu komuniti yang kuat, dia akan mengamalkan gotong royong kempen-kempen kesedaran dalam taman. Mungkin dia akan tampal jawatankuasa taman, dia akan ajak mungkin sebulan atau 3 bulan sekali projek pergi membersihkan taman. Mungkin dia juga akan ada pertandingan rumah yang paling bersih untuk menggalakkan masyarakat itu untuk meningkatkan mutu kehidupan dalam masyarakat di persekitaran. So ini adalah salah satu daripada teknik ataupun cara untuk mendapatkan sebuah masyarakat yang lebih sejahtera. Okey. Terusnya, mengembangkan intelek manusia supaya ia berfungsi dengan efektif. Okey. Masyarakat menyediakan ruang untuk pertukaran ilmu dan percambahan fikiran. Pergaulan sosial yang sihat merangsang individu untuk berfikir secara kritikal dan rasional. Okey. So dalam sebuah masyarakat tu kadang-kadang ada je grup WhatsApp kan. Dalam tu dia akan kongsi apa yang ada pagi ni, kita adalah tip-tip ataupun
keratan-keratan abad ataupun senario-senario yang boleh untuk masing-masing nak sharing lah dalam grup tu untuk bantu pertukaran ilmu dan pencambahan fikiran. Okey, contoh aktiviti dialog community. Kadang-kadang dia buat je Google Meet macam ni. Kita banyak berkesannya benda ni waktu COVID dulu. So kita ni walaupun tak jumpa tapi banyak je mesyuarat kita buat ataupun perkongsian ataupun ceramah yang kita buat secara online. Sekarang ni kalau kita tengok era digital, saya pun bagi syarahan ni secara online. Okey, anak-anak mungkin boleh sambil baring je buat nota. Saya tak nampak. Mungkin dekat tepi tu ada je sarapan. Kuih tiaw ke, ada nasi ayam penyet ke, sambil makan, sambil dengar, okey, sambil catat. Benda tu bila dengan era teknologi ni macam-macam cara kita boleh sampaikan ilmu. Okey. Buat forum perdana contohnya kan, untuk ahli masyarakat berbincang isu-isu semasa. Dalam grup WhatsApp pun kita boleh bincang isu semasa yang secara tak langsung mengasah minda individu untuk buat keputusan yang bijak. Okey, mesyuarat pun boleh buat di secara online. Adalah pula sistem pool, cadangan. Okey, undi siapa yang pilih tu pool cadangan tu yang paling banyak melalui pool tu. So kita dah dapat satu keputusan dalam satu masyarakat. Okey, sekarang ni banyak teknologi kita boleh ikut dan tak ada keterbatasan untuk kita hadir secara fizikal. Okey, so jadi macam mana nak kembangkan intelek ni? Macam itulah tadi, untuk bentuk manusia supaya dia dapat berfungsi dengan efektif. Okey, seterusnya melindungi nyawa manusia dan membenarkan mereka terus hidup. Okey, sistem masyarakat mempunyai norma yang menghargai nyawa. Nyawa kita ni sangat berharga. Tanpa masyarakat yang bermoral, nyawa manusia akan terancam oleh keganasan ataupun sikap tak peduli. Okay, jadi kita ni kena sentiasa tahu dengan, kena cakna dengan orang sebelah. Kalau dalam konsep anak-anak ni adalah rakan sebilik, okay? Rakan sebelah bilik ataupun rakan serumah, rakan yang duduk sebelah rumah. Yang itu kita kena cakna, okey, supaya kita boleh bantu orang untuk lebih sejahtera juga. Okey, contoh kewujudan skim rondaan sukarelawan terukun tetangga dalam sesebuah masyarakat untuk membantu mencegah jenayah kekerasan di kawasan perumahan, memastikan keselamatan nyawa setiap penduduk terjamin. Okey, saya tak tahu dekat area anak-anak tu ada atau tidak, kita panggil. Kalau dulu kita ada rukun tetangga, saya tak tahu anak-anak ni kenal tak rukun tetangga. Rukun tetangga ni adalah dalam satu taman dia akan ada satu jawatankuasa dan dibentuk satu rukun tetangga yang kita panggil sebagai rukun tetangga, dan dia letakkan giliran-giliran. Contohnya malam Jumaat ni siapa jaga malam. Dia letakkanlah masa mungkin daripada pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Benda ni kadang-kadang sangat efektif, sangat akan dilakukan jika berlaku, contoh dekat taman tu ada berlaku pecah rumah. Ada rompakan. Jadi untuk menjadikan nak menjaga keselamatan, keharmonian sebuah kawasan tu, mereka adakan satu rondaan malam. Digililah, katalah satu malam tu ada 5 orang, dia ronda 1 jam sekali, dia ronda dekat taman tu. Okey, nanti lepas setengah jam ronda lagi. Okey, sebenarnya dia bukan saja membantu menjaga kesejahteraan, tetapi dia juga mengeratkan hubungan di antara dalam masyarakat tu, dalam komuniti, dalam sesuatu masyarakat. Macam gitu juga anak-anak di dalam kampus. Okey, kalau misal kata tak sihat, kita kena tahu, dah lama lah. Kalau duduk, mana yang tak duduk dekat dalam kampus, duduk di taman ke kan, dah lama tak nampak Aming ni kan, tak keluar-keluar. Dah lama tak nampak Abu ni, dah lama tak nampak Aminah ni. Kenapa dia tak keluar, tak nampak dia pergi kelas pun. Okey, kita kena ambil tahu yang tu. Okey, jadi ini untuk bantu dalam aspek lebih besar melindungi nyawa. Mungkin dia sakit, kalau tak ada siapa yang nak tolong dia, kita kena bawa dia, sebab kalau duduk dalam kampus ni mak ayah tak ada. So peranan kawan, peranan kita ni sangat penting untuk bantu supaya kita boleh sama-sama melihat kawan-kawan kita berjaya. Dalam konsep ni untuk terus hidup lah kan. Konsep yang kecil tadi tu untuk sama-sama berjaya dan lulus exam dengan cemerlang, kita boleh grad sama-sama. Tak perlulah kawan kita tu disebabkan dia sakit, tak sempat ambil exam, kena pula extend. Okay? Alright. So next adalah mempertahankan hak asasi kebajikan manusia. Okay? Macam mana tu? Okay, masyarakat sebagai pelindung kepada golongan yang lemah
dan memastikan hak setiap individu seperti hak pendidikan dan perlindungan dihormati. Itu adalah hak asasi. Termasuklah hak asasi kita untuk dapatkan keperluan. Kalau dalam satu teori tu kalau anak-anak pernah dengar teori Maslow. Manusia ni dia memang perlukan banyak, perlu untuk bahagia. Itu hak asasi juga. Perlu untuk makan, itu hak asasi juga. Perlu kepada kuasa, itu adalah juga hak asasi. Tapi benda-benda ni semua perlu diwujudkan tanpa melanggar etika dan moral. Untuk membentuk satu kepribadian yang mulia. Okey? Jadi kita tak boleh kata dia tak ada hak duduk kat kawasan tak. Sebab semua orang ada hak duduk di atas muka bumi ni selagi mana dia tak mengganggu ketenteraman. That's why kita nak bentuk satu kepribadian yang mulia supaya kita boleh duduk dalam suasana yang sejahtera dan harmoni. Okey. Contoh, adanya pertubuhan masyarakat atau badan kebajikan yang membantu mangsa penderaan atau kemiskinan menunjukkan bagaimana masyarakat bertindak mempertahankan hak asasi manusia. Ni macam yang saya cakap tadilah, dalam konsep yang besar, macam mana saya sebut tadi, Sumut Fotila tu berlayar untuk bantu mendapatkan hak asasi masyarakat ataupun penduduk warga Palestin untuk bebas. Itu dalam konsep yang besar lah tapi anak-anak boleh fikirkan, boleh kecilkan sikit skop konsep ini kepada persekitaran anak-anak saja. Okay? So kita kena tahu dia ni patutnya kita kena bantu ni, dia tak makan, tak cukup duit, family dia bukan orang senang. So dia hak dia untuk dapat bantuan. Dalam rezeki kita ada rezeki kawan kita yang susah tu. Okay, kena tanamkan dalam diri kita. Tapi jangan sampai kita bagi dia pula kita yang susah, sampai kita pun tak makan. Tak boleh lah. Kena letakkan satu nilai. Kat mana tahap kita boleh bantu dia. Okay. Jadinya bila kita nampak mereka happy, mereka tu dah tak lapar, automatically kita akan juga rasa bahagia. Okay. Seterusnya, mengelakkan keruntuhan akhlak dan sistem moral dalam masyarakat. Okay. Tegur menegur, cuba tegur ataupun memberi nasihat dalam masyarakat dapat membendung gejala sosial daripada menular. Contohnya bertindak sebagai cermin dan pengawas sosial. Kita nampak tegur, tapi tegur dengan cara yang baik lah. Bukan tegur dengan cara yang kasar, bukan tegur untuk mencari gaduh. Ada kaedah untuk menegur dengan cara yang baik. Okey. Contoh, masyarakat memandang serong terhadap perbuatan vandalisme ataupun vandalism mampu mendidik generasi muda supaya tidak melakukan perkara tersebut. Macam mana dia nak buat pandangan serong ni? Adakah secara dia tengok secara serong? Macam mana dia nak buat? Tentu pandangan serong ni sebenarnya dia pandangan yang negatif lah. Okay? So bila dia mempunyai pandangan yang serong ni, nanti adakah dia boleh mendekati orang yang membuat vandalisme ni? Okay, benda tu mesti agak susah untuk berlaku, agak susah untuk dia betulkan. Jadi dia tak boleh pandang serong, tetapi dia kena dekatkan diri dia kepada remaja ataupun mereka yang membuat vandalism ini untuk memberi nasihat, memberi rasional kenapa apa yang kita nak kata, apa yang dibuat tu sebenarnya tak betul. Okey, apa yang dibuat itu sebenarnya menyalahi moral dan etika kehidupan untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain. So perlu ada teknik untuk mengelakkan keruntuhan akhlak dan sistem moral dalam masyarakat dalam konsep yang macam ni. Okey. Seterusnya, menstabilkan keadaan dan suasana masyarakat. So apa peranannya untuk menstabilkan keadaan dan suasana masyarakat ni? Kestabilan wujud apabila ada kepercayaan antara ahli masyarakat. Individu rasa tenang kerana tahu orang di sekeliling mereka mempunyai prinsip moral yang sama. So kita rasa akan happy lah bila dalam satu komuniti kita tu orangnya dia sama macam kita. Dia meletakkan nilai tu lebih kurang sama. Nilai hidup dia tu lebih kurang sama dengan kita. So sebab itulah kalau kita nak jadi baik, kita kena letakkan circle kita kena letakkan diri kita dalam kalangan mereka yang mempunyai kepribadian yang baik. Ada juga orang meletakkan nilai kaya, nilai senang, nilai mewah tu dalam diri dia penting. So dia akan berkawan dengan orang yang kaya je lah. Tak kira lah orang tu kedekut ke, yang penting dia kena kaya. Ada juga orang meletakkan nilai dia nak menumpang. Dia menumpang, jadi dia kawan dengan orang pelajar yang ada kereta je, yang ada kenderaan sebab dia nak tumpang senang. So masing-masing mempunyai nilai yang sendiri untuk membentuk dia punya kestabilan dalam kehidupan. So jadi environment tu sangat penting. Kat mana anak-anak meletakkan nilai tu,
dia akan menyebabkan anda menjadi lebih stabil. Okey? Contoh, kejujuran setiap pekerja dalam menjalankan tugas memastikan suasana pejabat stabil tanpa perlu ada perasaan syak wasangka dan sabotaj. Okey, macam dalam konsep anak-anak ni semua adalah dalam konsep buat assignment tadi ataupun tiru assignment orang lain. So tak ada nilai sabotaj, nanti dia beritahu pensyarah dia tu sebenarnya macam ni, macam ni. Sebab dia nak tarik perhatian pensyarah tu supaya pensyarah tu benci kat orang ni. Sebab itu boleh menyebabkan keadaan jadi toksik. Tak boleh stabil pun, tak mampu untuk menstabilkan keadaan persekitaran kita. Okey. So seterusnya menjaga keamanan masyarakat. Okey. Amalan nilai menghormati orang lain dapat mengurangkan konflik fizikal atau lisan. Seterusnya menjamin keamanan yang berpanjangan. Okey. Contoh, penggunaan bahasa yang sopan dan budi bahasa semasa berkomunikasi sesama jiran ataupun sesama roommate ataupun housemate dapat mengelakkan pergaduhan sekaligus mengelakkan keamanan setempat, mengekalkan keamanan setempat. Jadinya untuk menjaga keamanan masyarakat, keamanan dalam persekitaran kita, budi bahasa tu sangat penting. Okey, cara macam mana kita bercakap, cara macam mana kita berkomunikasi, sama ada verbal dan non-verbal. Kalau berkomunikasi ni bukan semestinya bercakap sekarang ni dah macam cara-cara orang nak berkomunikasi. Sebab itu sebenarnya berkomunikasi secara verbal ni, bersemuka ni dia lebih mudah dan tidak lebih mudah difahami dan sangat kurang risiko untuk disalahfahami. Okey, contoh kalau kita berkomunikasi dalam WhatsApp, kan WhatsApp group ataupun tak kira lah. Okey, intonasi saya contohnya tak apa, saya okey je. Saya tulis macam tu kat dalam WhatsApp. Tapi bila saya bercakap, sebenarnya waktu saya type tu intonasi saya tak apa, saya okey je. Saya tak marah. Kan? Orang juga boleh cakap, orang juga boleh gunakan intonasi dia sendiri di dalam WhatsApp. Boleh, saya tak kisah pun, saya tak marah. Macam tu. Jadi benda tu, dia punya perception bila kita bercakap dalam WhatsApp ni boleh memberi kesan yang berbeza dengan orang yang membaca. Kadang-kadang kita kata okey, kadang-kadang kata okey. Mana satu? Kan terpulang pada macam mana emosi kita. Kadang-kadang emosi yang membaca tu pada ketika itu juga penerimaannya menjadi negatif. So betapa bahayanya WhatsApp. Sebab itu kadang-kadang orang letak emoji. Orang letak emoji, tak apa, saya okey je. Dekat ujungnya tu dia letak emoji senyum atau emoji yang ada love tu. Jadi orang yang baca tu tahulah, oh dia ni okey ni sebenarnya ni. Tapi kalau dia letak titik ataupun dia tak letak apa-apa kat ujungnya, akan ada persepsi daripada orang yang membacanya. Dan orang tu pun yang baca tu kita kena tahulah dia tak semestinya baca tu dalam keadaan dia tenang. Kalau dia dalam keadaan dia memang beremosi, dia akan menganggap ikut macam mana emosi dia pada ketika itu. Okey? Faham tak? Bahaya sebenarnya WhatsApp ni. Kalau tak pun letaklah voice note. Tapi orang tak suka pula nak download, nak dengar voice note tu sebab dia penuhkan kita punya storage. Sebab itu better lah kalau nak bercakap telefon lah. Sebab itu kami di pusat kaunseling tidak ada sesi kaunseling melalui WhatsApp. Tak ada. Kalau nak buat secara maya ni macam ginilah, bersemuka, dan pelajar perlu buka kamera supaya kita boleh tengok komunikasi dia sama ada verbal, non-verbal, dari pergi mata dia, cara dia pandang orang, cara dia senyum. Benda tu semua mempunyai makna dalam komunikasi. So hati-hati ya anak-anak bila nak bercakap dengan orang. Sebab dia tu menentukan kesejahteraan orang lain dan juga kesejahteraan kita. Okey? Mewujudkan dan memelihara rukun sosial ataupun social order. Okey? So yang ini adanya peraturan macam saya sebut tadi, hidup kita perlu ada peraturan dan undang-undang tidak bertulis yang perlu dipatuhi oleh semua bagi mengelakkan keadaan kucak-kacir. Ni peraturan tak bertulis ni sebenarnya yang komuniti tu sendiri buatlah. Dia bukan peraturan yang dibuat oleh perundangan kita. Ni dalam satu-satu komuniti. So kena ikut yang itu. Benda tu tak adalah
sampai masuk ke dalam kabinet untuk diluluskan, tidak. Tetapi dengan persetujuan sama-sama dalam kelompok masyarakat kita tu juga. Okey. Contoh, amalan beratur di tempat awam adalah satu rukun sosial yang ringkas. Namun penting untuk memastikan keadilan dan keteraturan semasa menggunakan kemudahan awam. Kadang-kadang kita berhenti dekat R&R, dah tak tahan sangat ni, dah ramai orang. Sekarang ni highway mana yang tak jam? Semua highway jam. Johor nak pergi JB yang tak jam pun sekarang pun jam. Nak pergi Parit Raja pun daripada rumah kita ni nak pergi Parit Raja pun jam. Kadang-kadang benda ni berlaku bila di tempat awam, kita nak cepat. Kalau betul-betul kita rasa kita dah tak boleh tahan, kena cakap, jangan terus potong queue. Orang yang tunggu beratur tu pun peraturan dia secara tak ada tulis pun kat mana-mana nak beratur tu, tapi kita sendiri dah memang ditetapkan oleh kita punya moral ataupun etika kita sendiri dan adab dia kata adab, beratur dulu, ambil giliran. Ini tak ada tulis pun dekat dalam tu, kalau kau potong queue kau kena denda 300. Tak ada. Dia tak tertulis, tapi sebenarnya dengan adanya peraturan macam ni, dia boleh mewujudkan nak memelihara rukun sosial ni tadi. Kalau kata tak okey, kalau tak tahan sangat, minta izin. Jangan terus potong queue. Benda tu selalu berlaku. Okey? So, jadi sebenarnya amaran beratur ni tak ada tulis macam dia kata tadi, tapi dia boleh membantu kita untuk jadikan sesuatu masyarakat tu menjadi lebih rukun. Okey? So seterusnya, memelihara keamanan masyarakat dengan suasana yang harmoni. Keharmonian lahir daripada toleransi dan semangat kekitaan ataupun solidariti. Masyarakat yang pelbagai kaum atau latar belakang boleh hidup bersama jika moral menjadi asasnya. Tak kiralah siapa sebenarnya, kita ni orang Melayu, Cina, India, Kadazan. Kalau kita hidup dengan suasana yang harmoni, kita mempunyai moral yang tinggi, so semua orang akan sejahtera. Okay? So seterusnya, contohnya sambutan perayaan Rumah Terbuka Malaysia. Semua orang boleh datang. Pelbagai kaum boleh kumpul, kan? Kita boleh tengok kat Malaysia ni, kita nampak suasana harmoni tu aman damai sebab masyarakat ni kita saling menerima perbezaan. Tak kisah siapa yang nak datang, miskin, kaya, tua, muda, lelaki, perempuan dan tak kisah bangsa, agama, dia boleh datang. Kita panggil tu Rumah Terbuka di Malaysia contohnya. Mungkin Chinese pun ada buat macam tu juga. Kalau kita ada buat kenduri kahwin, kita ada buat majlis, mungkin kita jemput juga bangsa-bangsa lain. Mungkin itu ada satu respect lah. Kalau orang Melayu, dia ada untuk orang Muslim yang tak boleh makan benda yang bukan Muslim makan. Atau kadang-kadang ada ramai je sekarang ni dah terbuka, dia tak masak pun makanan yang tak boleh dimakan oleh bangsa ataupun agama lain. Okey, jadi itu pun penting untuk melihara keamanan masyarakat, untuk membentuk suasana yang harmoni. Jadi seterusnya, okey, banyak lagi tau. Ni baru slide 27. Macam mana ni kita ada 42 slide. Menjimatkan masa dan tenaga individu dalam masyarakat semasa melakukan sesuatu tindakan atau membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri dan orang lain. Okay. Sistem moral dalam masyarakat yang mantap menjadikan individu tak perlu mencipta semula roda atau berfikir terlalu lama tentang apa yang patut dilakukan kerana norma sedia ada sudah memberi panduan yang jelas. Cuma kadang-kadang kita perlu perbaiki mengikut zaman. Dah tak sesuai ni, tapi tak perlu nak cipta roda, dah automatically semua orang tahu. Okay, dah jimat masa lah. Semua peraturan tu memang semua orang dah terdidik dengan cara tu. Bukan dah tahu dah mencuri tu salah. Jangan nak minta, nak sesuatu tu minta, tengok assignment orang, jangan curi, mungkin nak jadikan contoh, minta. Sebab kita nak buat sesuatu yang mulia ni, nak menuntut ilmu ni mulia, tetapi cara kita salah. Sebab itu dalam bahasa Melayu tu kita selalu cakap niat tak menghalalkan cara. Okey, niat kita baik nak menuntut ilmu, tapi cara kita meniru. Itu salah. Niat kita nak cemerlang, tapi kita meniru dalam exam. Itu pun salah. Okey. Contoh, seorang pemandu tidak perlu berfikir panjang untuk berhenti di lampu isyarat merah. Sebab automatically dah merah tu memang kena berhenti. Semua orang tahu kuning kena standby, hijau dah boleh jalan. Tak perlu dah nak beritahu banyak kali. Okey. Menjimatkan tenaga mental dan mengelakkan kemalangan dengan mengikut peraturan yang sedia ada. Okey, itu secara ini yang sangat common. Okey. Benda ni sangat common dan kita tak perlu nak buat banyak kali dah, nak kena ubah kali lain lah, macam tak best lah pula merah ni kan. Dah tak boleh dah. Dia memang daripada zaman tok nenek kita sejak terciptanya traffic light. Traffic light merah tu
Tak payahlah kita ni tiba-tiba you all ni semua nak buat peraturan baru. Tukarlah colour merah ni tak best lah. Colour merah ni boleh jadi trigger lah. Tukarlah merah tu kepada kalau apa ungu jalan. Susah masyarakat nak terima sebab memang daripada awal tu dah memang merah tu berhenti. Tiba-tiba kita nak tukar colour ungu. Orang pun tak faham apa benda ungu ni kan. Dia jadi satu benda baru dan agak mengambil masa untuk kita sesuaikan. So tak perlu ubah dah. Benda tu memang dah ada. Alright, seterusnya bentuk-bentuk moral. Kita teruskan dengan bentuk-bentuk moral. Okay, yang pertama berdasarkan kondisi dan keadaan. Okay, moral ni juga dia berlaku ataupun terbentuk berdasarkan dengan kondisi dan keadaan, berdasarkan juga situasi. Bentuk etika situasional untuk bentuk moral yang bergantung kepada bentuk etika situasional. Sebut pun susah kan dah tua ni. Okay. Altruism. Okay. Yang kelima, keadilan dan bentuk moral etika prinsipalistik. Okay. Okay. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, bentuk moral yang pertama adalah berdasarkan kondisi dan keadaan. Macam mana tu situasinya. Okay. Bergantung kepada apa yang sedang berlaku di persekitaran. Sebab kita sebut kondisi dan keadaan. Okey. Perbuatan yang dianggap bermoral mungkin berubah mengikut faktor fizikal atau persekitaran pada waktu itu. Okey, apa ni sebenarnya ni kan? Contoh, memandu dengan laju biasanya dianggap tidak bermoral kerana membahayakan orang lain. Namun, jika anda memandu laju kerana sedang membawa pesakit kritikal ke kecemasan hospital, perbuatan ini mungkin boleh diterima secara moral kerana keadaan yang mendesak. Especially kalau kita nampak ambulan ambulan. Benda tu sebenarnya dah jadi satu amalan kita, nampak ambulan kita kena ke tepi. Sebab kita kena simpan dalam hati kita bahawa yang dalam tu ambulan tu dibawa orang yang sakit. Lagilah kalau dibunyikan siren ni no tu kan. So kadang-kadang kita perhati tak ada orang ada yang macam dia selfish, dia tak nak pun ke tepi. Sebenarnya kalau ikut peraturan dah terlibat kepada peraturan, dia boleh disaman sebab ambulan tu perlu diberi laluan sebab dia bawa pesakit, kecemasan. Mungkin kita juga dalam keadaan kita sendiri pun dengan perlu berhati-hati boleh juga bawa laju sekiranya dalam keadaan terdesak. Bukan sebab nak kita andas ke apa tak, tapi kita ni bawa nyawa dalam kereta kita. Okey, cuma kena jaga dengan berhati-hatilah. Okey, ini adalah berdasarkan kondisi dan keadaan. Okey, seterusnya kita tengok pula bentuk moral yang berdasarkan situasi. Okey, dalam situasi kepada siapa yang terlibat dan apa risikonya. Kita fokus kepada siapa yang terlibat dan apa risikonya. Melihat kepada konteks sesuatu kejadian sebelum menghakimi. Tengok dulu satu kejadian tu sebelum kita hukum sama ada tindakan itu betul atau salah. Okey. Contoh, berbohong itu salah. Bohong tu memang salah. Namun jika anda berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang daripada ancaman pembunuh, tindakan ini dianggap bermoral berdasarkan situasi yang sangat ekstrim ketika itu. Kita nak selamatkan satu nyawa. Dia ada kes yang berat lah, contoh kes yang berat. So kita terpaksa berbohong pada orang jahat. Itu tak apalah. Berdasarkan situasi, terdesak, itu boleh kita lakukan. Tak ada istilah bohong sunat. Bohong semua salah. Bohong semua tak okey. Tapi dalam situasi tertentu yang boleh menyebabkan nyawa, kita boleh bohong. Mungkin ada orang kita banyak kadang-kadang tengok budak nak kena culik, dia sembunyi dekat dalam kedai, kita boleh beritahu tak ada nampak. Dia tanya dia tak nampak budak ni masuk dalam kedai tuan. Tak ada, sebab kita nak selamatkan budak tu. Okey, itu tak apa. Boleh berbohong, dibolehkan berbohong. Jangan guna pula bohong sunat. Tak ada tadi itulah bohong sunat. Okay, kita kena ingat niat menghalalkan cara. Tapi dalam situasi yang macam tu boleh. Okey. Bentuk moral, bentuk etika situasional. Okey. Satu teori yang menyatakan bahawa kasih sayang dan belas kasihan adalah satu-satunya kaya ukur moral. Okey. Belas kasihan, kasih sayang dia adalah satu indikator kepada moral. Peraturan undang-undang boleh diketepikan jika tindakan tersebut membawa kebaikan atau kasih sayang paling besar kepada orang ramai dalam sesuatu situasi. Contoh, seorang ibu yang sangat miskin mencuri sekeping roti. Ni kadang-kadang kita banyak kali dengar untuk anaknya yang sudah 3 hari tak makan.
dari sudut etika situasional, tindakan ini dipandang sebagai tanggungjawab kasih sayang seorang ibu. Walaupun dari sudut undang-undang, ia tetap mencuri. Okay, so kat sini anda nak fikirkan betul atau salah tindakan ibu ni. Jadi bentuk moral ni kadang-kadang kita tak boleh kata ibu ni jahat tau. Kita tak boleh kata ibu ni tak ada moral. Sebab dia buat ni sebab bergantung kepada situasi. Walaupun tindakan dia tu salah. Okay. So seterusnya altruism. Okay. Ni kalau saya tanya pun tahu tak altruism ni apa pun takkan ada orang jawab sampai besok. Okay. So jadi saya jawabkanlah. Altruism ni adalah sifat moral yang sangat murni di mana seseorang lebih mengutamakan kebajikan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Ini bergantung pada anak-anak. Jangan sampai dia orang nak bagi orang makan, kita pun tak makan. Okay. Dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Biasanya orang yang mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi, dia juga adalah seorang yang altruism. Okay. Contoh, seorang pemuda yang terjun ke dalam sungai yang deras untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang lemas, walaupun dia tahu nyawanya sendiri dalam bahaya. Dia melakukan semata-mata demi keselamatan orang lain. Maksudnya dia nak tolong anak-anak ni tadi, tapi kena tahu berenang lah kan. Kalau tak tahu berenang, terjunkan dengan kita mati, dengan anak yang kita, budak tu yang kita nak selamatkan tu mati. So tak ada faedah. Kena tahu pula kemampuan kita. Okay. Kalau rumah terbakar, kalau kita rasa benda tu membahayakan diri kita, kita tak ada pula kemahiran untuk menyelamatkan orang dalam kebakaran. Itu kena fikir juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang altruism ni, dia bertindak dulu, lepas tu baru dia fikir. Ada juga kekurangan sebenarnya orang altruism ni. Okay, orang akan cakap sebab dia secara tindakan spontan, sebab dia memang mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi untuk tolong orang. So dia juga mempunyai altruism yang tinggi, so dia tak terfikir pun tentang apa risiko terhadap diri dia sendiri. Okay. Seterusnya keadilan. Berteraskan prinsip kesaksamaan dan pemberian hak kepada yang berhak. Okay. So jadi kena percaya bahawa sesuatu yang kita buat ni adalah bergantung kepada prinsip kesaksamaan dan pemberian hak. Okay. So jadi kena tengoklah kat situ macam mana keadilan tu memastikan tiada diskriminasi dan setiap orang dilayan dengan saksama tanpa mengira pangkat atau darjat. Okay. So jadi keadilan ni tidak semestinya kena tengok orang ni orang kaya, orang ni orang orang miskin. Jadi dia tak ada keadilan kat situ. Orang yang tak ada duit tak boleh bergaul dengan orang yang ada duit. Macam tu. Jadi ada diskriminasi. Kau tak ada kereta, tak boleh pergi, tak boleh join dengan kita. Itu tak adil. So jadi kena tengoklah sebenarnya bentuk moral ni juga bergantung kepada keadilan juga. Okay. Seterusnya adalah bentuk etika prinsipalistik. Okey, apa itu bentuk etika prinsipalistik? Etika ini berpegang teguh kepada prinsip atau peraturan tetap. Seperti agama, undang-undang atau kod etika profesional, tak kira apa pun situasinya. Okey, prinsip adalah harga mati yang tak boleh berubah. Kita ada satu prinsip yang kita panggil harga mati. Dia prinsip kita. Kalau macam mana pun susah nak berubah. Okey. Contoh, seorang pegawai polis tetap menyaman bapanya sendiri yang melanggar lampu isyarat merah dan dia berpegang kepada prinsip bahawa undang-undang adalah untuk semua tanpa mengira hubungan kekeluargaan. So apa pun jadi prinsip dia tinggi. Okey. So dia tak bolehlah nak ubah-ubah prinsip tu. Kalau orang yang tak mempunyai prinsipalistik, dia tidak mempunyai baik, dia akan selamatkan bapa dia. Dia akan abaikan tak apalah, adalah cara dia untuk melepaskan ahli keluarga dia daripada terlibat ataupun daripada dihukum bila melakukan kesalahan. Okey. So seterusnya 3 komponen dalam dimensi sosial, iaitu yang pertama penakkulan moral. Ini lebih kepada logik akal. Perasaan moral, yang ini kepada hati nurani. Okey. Perlakuan moral, ini tindakan ataupun tingkah laku yang dia
buat. Jadi moral penakkulan tu lebih kepada uji akal, perasaan tu lebih kepada hati nurani dan perlakuan ataupun cara tu bergantung kepada tindakan dia lah. Okey. So apa tu penakkulan moral? Maksud penakkulan moral ialah kemampuan mental untuk berfikir dan membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Okay. Ia melibatkan pertimbangan yang rasional dan objektif, bukan mengikut perasaan semata-mata. Itu penakkulan moral. Logik akal, dia kata. Okay. Sebelum bertindak, akal kita akan memproses maklumat. Sebelum kita buat, akal ni dia akan fikir dulu. Adakah ini adil? Apa kesannya jika saya buat begini? Okay, orang yang mempunyai penakkulan moral yang tinggi tidak akan mudah terikut orang-orang lain. Okay, so anda nak tengok kat sini lah, adakah anda mempunyai penakkulan ataupun logik akal yang, penakkulan moral yang tinggi sebab dia menggunakan logik akal. Okay, contoh, anda melihat rakan anda membuli pelajar macam tadi kan, melalui penakkulan moral, anda berfikir bahawa membuli adalah salah kerana ia melanggar peraturan dan menyakiti orang lain. Sebab kita fikir dulu, apa ni, benda ni tak adil lah, apakah kesan kan? Jadi anda memutuskan untuk tak menyertai perbuatan tersebut. Ni bila orang tidak mempunyai, bila penakkulan moral seseorang itu rendah, dia tak boleh berfikir mengikut logik akal ataupun dia akan fikir ikut logik akal dia lah. Kalau dia rasa macam okey je, dia memang patut dibuli. Dia akan ikut, dia akan join sekali. Okey. Yang keduanya adalah perasaan moral, iaitu hati nurani. Maksud merujuk kepada emosi atau suara hati yang timbul dalam diri. Ia adalah elemen yang membuatkan kita rasa gembira apabila buat baik dan bersalah atau malu apabila buat jahat. Ni saya ada beritahu tadi kan? Okey. Ulasan, tanpa perasaan moral, kalau tak ada rasa moral ni tadi, manusia akan menjadi seperti robot. Yang tahu sesuatu tu salah. Kita yang tahu sesuatu salah, akal tahu tetapi tidak rasa apa-apa. Dia sesalah tapi dia tak ada perasaan pun. Biarlah kan. Hati mati kata orang apabila melakukannya. Jadi perasaan inilah yang memupuk empati dan simpati. Kalau tak ada perasaan tu, tak akan ada empati dan simpati. Kalau tak adanya wujudnya perasaan moral ataupun hati nurani yang baik ni, tak akan wujudnya perasaan empati dan simpati. Okey, contoh, selepas melihat orang dibuli tadi, anda merasa sedih dan kesian. Okey, anda juga berasa marah terhadap ketidakadilan yang berlaku. Perasaan inilah yang mendorong anda untuk membantu. Okey, so tadi bila nampak orang kena buli, so rasa moral tu tadi logik akal kan, boleh difikir. Bila logik akal dia kata tak boleh buli, so jangan join. Tapi dalam masa yang sama, bila hati nurani dia ni baik, perasaan moral dia tu tinggi, dia nak tolong pula orang yang kena buli tu tadi. Okey. So seterusnya, yang ketiga, perlakuan moral. Okey. Maksud tindakan atau perbuatan dilakukan secara sengaja mengikut keputusan yang dibuat oleh akal dan dorongan perasaan tadi. Okey, jadi ini adalah peringkat akhir seseorang dianggap bermoral hanya jika dia benar-benar melakukan kebaikan tersebut. Kalau difikir je dia tak buat, dia tak sampailah kepada perlakuan moral ni. Okey, niat tanpa perbuatan belum melengkapkan dimensi moral. Okey. So contohnya, anda tidak sekadar berfikir tadi kan? Dia tak fikir benda tu betul atau salah dan berasa kasihan, tadi inilah nurani tadi, tetapi anda terus pergi melakukan kejadian buli tersebut pada guru ataupun kita punya pensyarah ataupun akademik, atau cuba menghentikan buli itu secara berhemah. Macam mana cara berhemah tu? Adakah kena minta maaf, jangan buli? Dia ada cara yang berhemah dan perlu berhati-hati. Tindakan melakukan itulah perkara moral. Maksudnya apa yang you all buat lepas nampak tak nak join, okey, lepas tu kesian, daripada empati dan simpati tadi itulah menyebabkan berlakunya perlakuan moral. Okey, tiga benda ni tadi sangat berkaitan rapat. Okey. Jawapan okey, dah sampai masa untuk anak-anak tengok balik semula jawapan tadi. Okay, boleh tak bagi respon? Masih ada tak orang dalam talian ni? Ada total. Bagus. Okay. So saya nak bagi interpretasi daripada jawapan anak-anak tadi. Okay, mungkin boleh tengok daripada soalan A sampai soalan E, berapa banyak jawapan you all adalah A? Berapa banyak jawapan B dan berapa banyak jawapan C? Okay, sekiranya
anda banyak menjawab dengan jawapan A. Okey? Faham Jawapan ada 5 tadi, contoh daripada 5 tu tadi 3 jawapannya adalah A. So anda adalah seorang yang cenderung kepada pragmatism. Okey, faham tak? Kalau ada 5 soalan, 3 jawapan A, anda adalah orang A. Okey? Anda ni mementingkan hasil akhir dan perasaan orang sekeliling. Tetapi agak hati-hati agar tidak mengabaikan prinsip moral yang tetap. Okey, ni kalau banyak jawapan A. Okey, kalau daripada 5 soalan tadi mungkin paling banyak dia mestilah 3 kan. Okey, dia jawab A. So anda adalah orang A. Andai kata daripada 5 soalan tadi anda banyak jawapan B. Daripada 5 tu 3 B. Okey, 4 B. Okey, anda adalah seorang yang deontologis. Okey, bagi anda peraturan adalah mutlak, tak boleh langgar langsung. Ini memang dia punya prinsip tu gitu aja. Dia macam kayu dia tak boleh faham. Dia macam diikut je prinsip tu. Ini bagus untuk disiplin, namun kadang-kala anda mungkin dilihat terlalu kaku atau kurang empati. Tu macam kayu tadi. Dia memang dia tak boleh berubah dia punya pendirian macam tu aja, memang ikut buku. Orang kata dia jadi bukan nerd sebenarnya, nerd tu baik tapi dia lebih kepada tak ada perasaan. Kadang-kadang benda ni bagus kalau benda tu kita stick dengan pendirian kita, tetapi orang akan nampak kita dia ni kayu ni, memang hati batu ni, tak faham perasaan orang. Okey? Itu jika anda banyak menjawab dengan jawapan B. Okey, andai kata daripada A sampai E tadi, jawapan anda 4 C ataupun 3 adalah C. So anda adalah seorang pencari keseimbangan. Anda cuba mencari jalan tengah, namun sangat berwaspada supaya tidak menjadi orang yang atas pagar atau hipokrit dalam membuat keputusan yang besar. Okay? So, kat mana you all? Kalau anda rasa selesa dengan A, teruskan dengan A. Menjadi orang A. Tapi kalau anda rasa selesa dengan seorang yang deontologis ni, teruskanlah menjadi seorang deontologis, tetapi anda akan tak berapa disukai oleh orang di sekitar anda. Okay, sebab dia macam dia kan tak ada perasaan. Dia tengok je cuma kesian macam tu. Tapi dia tak tolong. Perasaan dia cuma cakap tu sebagai rasa polite dengan orang, tetapi tidak ada tingkah laku. Yang macam saya cakap tadi lah, ujungnya tu tak ada tingkah laku untuk menolong. Okay, so yang C pula, kalau anda seimbang, dia nak buat tapi dia kena fikirkan risiko. Okey, supaya tak jadi atas pagar lah. At least dia tolong, dia dah ni, dia tolong yang semampu dia. Okey, so ini adalah jawapan daripada soal selidik yang tadi. Okey, kalau tak puas hati boleh berubah untuk menjadi orang yang lebih mempunyai kepribadian yang tinggi. Okey, so jadi anak-anak kita dah nak sampai ni, ada tinggal 40 dah nak habis dah ni. Kita ni manusia. Sebagai seorang manusia, kita ni adalah ejen, kita adalah ejen membentuk moral dan kita juga adalah ejen untuk penerima moral. Okay, tak ada orang, mesin tak boleh membentuk moral. Manusia ni, kita sendiri ni merupakan ejen untuk kita membentuk satu moral dan etika, dan kita juga perlu melakukan atau menerima moral tu, moral yang dah ada dibuat tadi tu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, moral ni juga tidak akan berjaya tanpa kerjasama daripada kita. Okey, kita dah bentuk moral tu. Kita dah cakap, okey, keadaan kat sini kita kena buat macam ni untuk membentuk satu budaya ataupun satu etika kehidupan yang sihat. Tapi kalau kita tak buat pun tak boleh. Kita boleh jadi ejen, tapi kalau kita tak buat, kita tak terima apa yang kita buat tu, moral yang dah dibentuk, benda keharmonian, kesejahteraan dalam kehidupan juga tidak akan berlaku. Okey, so rumusannya, okey, mesti semua orang dah happy bila Dr. Aspa bagi rumusan. Okey, rumusan dalam membentuk insan bermoral, kepribadian manusia bergantung kepada peraturan masyarakat, okey, dan peraturan adat tempat dia dibesarkan. Peraturan masyarakat tu melibatkan undang-undang macam saya dah terang tadi. Peraturan adat adalah peraturan yang persekitaran kita buat. Tempat kita dibesarkan, sama ada dalam keluarga kita, adat dalam keluarga, adat dalam kita punya agama, adat dalam masyarakat kita. Okey, jadi nak bentuk insan yang bermoral kena ada dua ni lah.
kepribadian atau peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat dan peraturan yang ditetapkan oleh adat. So anak-anak kena pegang dua ni untuk kita jadi seorang yang bermoral. Okey? Anda juga didedahkan dengan bentuk moral, dimensi moral, ejen moral dan penerimaan moral. Ini semua saya dah cerita tadi. Ada berapa bentuk moral, dimensi moral. Okey. Itu semua kita kena tahu. Okey. Perhubungan penakkulan, perasaan dan perlakuan. Yang saya cerita tadi, dalam dimensi etika juga penting dalam pembentukan insan bermoral. Kita faham, kita tak cool benda tu. Okay, kemudian apa kita rasa? Apa kita nak buat? Itu penting. Jadi kalau kita faham, tapi kita rasa, tapi kita tak buat. Tak sampai Jadi kita bukanlah ejen yang baik. Kita bukanlah ejen yang baik. Jadi untuk menjadi ejen moral yang baik, perlu faham, perlu ada rasa dan kena buat. Okey? Secara kesimpulannya itulah yang banyak-banyak saya cakap tadi daripada slide yang kedua sampai slide yang ke-41. Itulah dia. Jadinya untuk menjadi seorang yang bermoral, kita perlu buat dulu. Asuh fikiran kita, cari kat mana bagaimana nak membentuk moral yang baik, dan kita bila nampak apa benda perkara tu berlaku dalam situasi kita, kita kena faham, fikir dulu, lepas tu kita kena rasa dan kita buat. Okey? So saya rasa setakat ni ada apa-apa soalan tak? Untuk anak-anak pengajian moral ni, saya rasa macam ada 30 orang kot lebih kurang dalam kelas ni. Tak ramai Ada soalan tak? Saya tiada, Doktor. Okey. Terima kasih Chai sebab bagi respon. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada soalan, okey. Kalau sudah 10.43 pagi, so jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak kerana meminjamkan telinga, meminjamkan masa. Bukan meminjam lah masa tu dia tak pinjam tau, dia bagi masa kepada saya untuk mendengar. Saya tak paksa juga untuk semua orang dengar, macam saya kata tadi, ini juga adalah satu moral ataupun etika yang anak-anak kena ikut, nak tak nak kena hadir kelas moral ni. Dan kadang-kadang apa yang kita buat dalam keadaan mengikut peraturan ni juga boleh juga membuka minda kita. Kalau daripada slide kedua tadi sampai slide yang terakhir, slide yang ke-41, tak ada seorang pun dapat apa-apa pun, itu tak apa sebab you all hadir. Itu secara etikanya, tetapi secara moralnya you all tak dapat apa-apa lah. Tapi kalau mungkin dalam daripada slide kedua sampai slide yang ke-41 tadi, ada terselit sedikit kesedaran, kefahaman, dan ada yang nak buat, lepas ni fikir, lepas ni saya kena ubah ni saya punya cara berfikir. Itu dah cukup baik untuk saya. Mungkin dalam 33 orang ni, ada 2-3 orang je lepas ni kita tahu dia dalam hati dia tersemat dia nak berubah dan boleh menerima apa yang saya cuba sampaikan ni dah cukup baik untuk saya. Okay? So sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak PPUK, dan saya nak minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan atau tersalah cakap. Mungkin pendirian kita tak sama, tak apa, sebab perbezaan itu sangat perlu. Kita perlukan perbezaan untuk kita membuat percambahan idea. Okay, so nak maju kena ada perbezaan. Okay, so tak apa kalau rasa apa yang saya sampaikan boleh diambil, bukan saja untuk sebagai ilmu nak jawab paper exam, tetapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian anak-anak, silakan. Okay, so jika tidak, anggaplah ia sebagai satu ilmu yang you all kena ambil sebagai secara etikanya untuk lulus. Okay, so good luck untuk semua. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Marfuah, Dr. Arwan dan Dr. Intan yang ada dalam live ini, dan saya serahkan kepada Dr. Arwan untuk seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Asma Laila yang telah berkongsi ilmu, pengetahuan yang banyak bermanfaat, yang banyak orang kata banyak faedahnya lah untuk kita petik daripada konsep
daripada membentuk insan bermoral ini. Ya, seperti mana kita ketahui tadi bahawa membentuk manusia bermoral ini sebenarnya bukan mudah kecuali kalau kita dulu yang bermoral. Makanya di situ kan tadi ada prinsipalistik kan. Kalau tak silap saya dalam morality tu, bentuk-bentuk moral tu salah satunya ada prinsipalistik. Jadi kalau seandainya untuk menjadikan orang bermoral, membentuk manusia bermoral, kita dulu bermoral, maka dipanggil sebagai memiliki kepribadian mulia. Maksudnya itu akhlak yang mulia. Baik, kita dah di penghujung masa, di penghujung program untuk acara-acara ilmiah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri program ini, mohon kepada pelajar untuk untuk isi Google Form kehadiran yang telah di-share di dalam dalam Google Meet ini. Dan saya nampak di sini juga pelajar dia tidak buat dinamo tau. Dia tak buat dia punya nama, lepas tu dia terletakkan nama metrik dia. Saya rasa dia orang pun tak screenshot juga ni dia punya nama ni, cuma 2 orang sahaja. Sedangkan kita nak tutup dah program ni. Kalau tak silap saya dalam wacana itu diperlukan tu untuk diambil di screenshot dia punya nama dengan nombor metrik tu. Betul Ustaz, saya pun dah maklumkan dalam grup WhatsApp dari tadi malam, dari pagi. Ini itulah, saya nampak cuma 2 orang saja. Yang pertama Ella Maran, yang kedua Felicia Fo saja. Yang lain padahal itu diminta